Kedah ni milik Siam, Pulau Pinang milik Siam. Air baru-baru ni bergaduh tentang Pulau Pinang ni milik siapa. Maka keluar statement daripada negeri-negeri utara bahagiannya, tak mahu sebut lah. Dia buka sejarah, dia tunjuk peta. Peta ni tak memihak pada kita juga. Kalau tunjuk semua peta British, peta kita tak ada. Jadi bila tunjuk peta ni, dia kata tengok peta ni, menunjukkan bawah tu British, atas tu Siam. Kelantan, Kedah, Terengganu semua jadi Siam. Dan dia guna hujah, dia tengok. Dia kata okey, tengok sekali peta, mana Kelantan, Terengganu, Kedah ini merdeka. Ini negeri Siam. Kerana bergaduh isu Pulau Pinang. Itu buat statement. Sampai saya kata ini adalah elemen yang tidak patriotik. Dari segi sejarah, kalau betul lah Kedah tu dulu dijajah Siam, hampir seolah-olah jadi milik Siam, tak boleh kita kata pada hari ini dia milik Siam. Dia kena kata kita juga. Kalau tidak, mana semangat patriotik kita? Dia dah jadi sebahagian daripada kita. Tapi dari segi sejarah disebut Siam ini dia sentiasa, ini perspektif Siam. Perspektif Siam ni adalah setengah sarjana. Orang Siam sendiri, Kopkua Suanata Pian, dia banyak tulis. Profesor di sini, orang Siam, tapi jadi profesor di sini. Dia tulis dari perspektif Siam. Siam ni baik. Siam ni jadi mangsa pada penjajah Bangkok. Kenapa? Kerana Siam ini negara dia. Kelantan, Terengganu, Kedah negara dia. British nak ambil, British nak paksa. Kalau dia tak beri lagi, British masuk ke atas. Dan kuasa-kuasa Jerman, Perancis, Rusia sedang meluaskan pengaruh di sini. British ini tak mahu elemen tu. Dia mahu dia saja. Kerana kekayaan di sini sangat banyak. Ada elemen nak masuk. Dia sekat. Jadi dia buat perjanjian dengan Thai, dengan Siam pada masa itu. Ambil bahagian dia. British mahu yang ni. Satu jaminan. Siam pun dia tak mahu British kacau. Jadi dia beri sikit, dia ambil wilayah-wilayah. Perjanjian itu sama dengan perjanjian tahun 1824. Dia tidak logik dari sudut kita sebagai kebangsaan Melayu ni. Kenapa? Kerana dia telah memisahkan sekali lagi kita kepada wilayah-wilayah yang saudara-saudara kita jadi bangsa asing, jadi negara bangsa asing. Sampai kali ni Patani sebahagian daripada kita, identiti kita tak sama dengan Siam. Sekarang ni kalau kita jumpa orang Patani, kita sebut apa?